Tuan-tuan, baca ni baca bawah ni. Ni. Ini satu fakta yang cukup menarik tuan-tuan. Saya tak boleh resist diri saya daripada ulas benda ni. Anda fahamkan betul-betul setiap bibit patah perkataan dekat bawah ni. Amazing tuan-tuan. Ini satu analogi yang pada saya cukup baik yang menggambarkan perbezaan antara Iran dan Israel. Si musibat ni serang infrastruktur energi dekat Iran, Iran balas balik. Buat benda yang sama. Adil kan? Musibat ni attack facility nuklear, Iran pun balas benda yang sama tuan-tuan. Adil tak? Fair and square. Tapi yang paling peliknya, si celaka ni attack sekolah, universiti dan hospital. Apa yang Iran buat? Dia tak buat benda yang sama lah. Sebab apa tuan-tuan? Kerana dalam ajaran Islam ni, kita dah sebut dah, bila nak berperang tu ada etikanya, ada kod dia, ada disiplinnya, ada do and don'ts-nya. Faham tak? Dan kita takkan melangkaui benda. Dalam Islam kita ajar jangan serang rumah ibadat. Betul tak? Dalam Islam kita ajar juga jangan serang golongan wanita, ibu-ibu dan juga golongan tua. Betul? Nah, tapi kalau tua bangsat macam ni tak apa. Nah, ni okey je. Anda nampak tak main point dia tuan-tuan? Mesej utama yang cuba nak disampaikan dekat sini. Musibat ni berperang dengan niat untuk menjahanamkan, merosakkan, dendam, revenge. Manakala Iran berperang untuk mempertahankan hak mereka. Faham? Mempertahankan kedaulatan tu. Faham tak? Mesejnya cukup mudah. Si celaka ni dan negara dia adalah tak bermoral. Faham? Negara celaka yang tak ada moral. Faham? Ni si celaka laknatullah ni. Dan jangan lupa, satu lagi karakteristik yang ada pada si musibat ni, kaki spin lah. Faham? Kaki spin. Ni satu lagi contoh tuan-tuan. Contoh je, contoh. Contoh nak bayangkan pada you all, analogi spin tu macam mana. Faham? Dulu bukan main condemn kedai rakyat satu Malaysia kan. Barang tak berkualiti lah, membazir duit kerajaan lah. Betul tak? Kan dulu diorang claim krim ni macam waste of money kan. Apalah kedai rakyat satu Malaysia ni, model bisnes yang tak masuk akal, tak relevan. Lepas tu menjejaskan peniaga-peniaga runcit yang lain. Ni katanya dulu. Tuan-tuan jangan marah saya pula. Ni saya bagi contoh je, contoh untuk bayangkan sikap Netanyahu tu, yang kaki spin tu. So saya bagilah you all ideologi yang lebih kurang sama. Jangan hentam saya kat komen pula. Ni contoh. Lepas tu, dulu bukan main hentam, sekarang sama je. Allah, apa tu tengok tu, mat apa tu? Kan konsep yang sama je. Okey lah tuan-tuan, itu je lah. Kenapa takut cakap lebih-lebih kan kena ban. Okay, bye.